Semua parti tekad nak menang pilihan raya. Demikian tegas seorang pemerhati susulan kenyataan Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, bahawa seramai 6,252 bekas pemimpin serta ahli UMNO diterima kembali menyertai parti itu di bawah inisiatif Rumah Bangsa. Jelas pemerhati keputusan Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT, UMNO menerima kembali pemimpin yang digantung dan dipecat tanpa syarat dilihat sebagai langkah strategik untuk memenangi pilihan raya umum PRU akan datang. Sebelum ini, Berita 757 melaporkan pemerhati yang sama menyatakan mana-mana bekas ahli UMNO yang kembali sama ada memiliki nilai winnable candidate atau pengaruh sendiri, mereka tetap menyumbang kepada parti sebagai calon jentera atau pergerakan kempen. Menurut pemerhati, pendekatan ini disifatkan agresif dalam usaha meraih sokongan pengundi tanpa mengira kumpulan, memandangkan matlamat utama hanyalah untuk memperoleh kerusi yang banyak. Dalam masa sama, pemerhati turut menyentuh kenyataan pengerusi PN Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar yang menyatakan gabungan itu dijangka bertambah besar susulan kesepakatan untuk menerima penyertaan parti-parti baharu. Menurutnya, perkembangan ini seiring dengan pendekatan UMNO apabila kedua-dua blok politik dilihat semakin tertumpu untuk meraih kerusi dalam PRU akan datang.